Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsikan hadis yang bertajuk sedekah menjauhkan seseorang daripada api neraka. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu nara walau bisyikkin tamrati." Yang bermaksud, jauhilah api neraka walau hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Ahmad. Dengan kisah yang disampaikan tadi, kami daripada Kelab Taha @UUSAS ingin memohon sumbangan bagi program jelajah bagi siswa yang akan diadakan pada kali ini. Sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan akan dibahagikan kepada asnaf juga kelangsungan program. Sumbangan ini boleh disalurkan kepada akaun Kelab Taha seperti yang tertera di bawah.